Kejap, 1 minit je. Jangan scroll lagi, tunggu dulu. Weh, perasan tak? Sekarang ni ramai yang tengah kejar beli perak. FOMO katanya. Bukan sebab ikut-ikutan kosong, tidak. Tengok data perak ni. Dalam 30 hari, perak naik 28%. Dalam 6 bulan, naik lebih 100%. Dalam setahun, naik hampir lebih 160%. Ini angka sebenar tau. Bukan cerita sembang kopi-kopi. Kenapa perak tiba-tiba panas ni? Sebab perak ni bukan sekadar logam simpanan, tidak. Tapi logam industri. Digunakan dalam contoh sekarang ni, solar panel, EV dan bateri, elektronik, teknologi hijau. Bila permintaan industri naik ni, bekalan pun terhad. Harga jadi sensitif dan laju je bergerak. Harga perak ni jauh lebih murah berbanding emas. Sebab itu, ramai dah mula masuk perak sebagai aset permulaan dan pelengkap simpanan selain daripada emas. Emas untuk stability, perak untuk pertumbuhan simpanan. Yang bestnya dekat public gold ni, kita boleh bukan simpan emas saja. Kita ada perak pun ada. Dua-dua logam ni fizikal yang kita boleh pegang, simpan dan wariskan. Nak tak Izzat explain satu persatu dan cara mula strategi, bajet dan susun ikut kemampuan sendiri dan mula belajar simpan emas dan perak dengan cara yang betul? Izzat bantu step by step dapatkan perak seperti ini. Klik link sekarang.